Sejauh manakah projek segmentasi rangkaian anda berjalan? Adakah anda mempunyai amaran ambang untuk menunjukkan bahawa saiz permintaan atau respons DNS biasanya berada pada saiz tertentu tetapi kini menjadi lebih besar atau jumlahnya bertambah? Adakah sistem amaran semasa anda merangkumi peraturan untuk mengenal pasti tunneling dalam protokol lain? Selamat datang ke NES Radio News Review, episod 1. Jadi, apa yang patut saya lakukan sekarang? Saya mahu melakukan sesuatu dengan sedikit berbeza dalam podcast ini. Selalunya, laporan infosek menekankan siapa di sebalik insiden keselamatan siber, menamakan sesebuah kumpulan atau negara. Saya lebih mahu menumpukan pada so what? Apa maksudnya untuk saya? Dan apa yang boleh saya lakukan mengenainya? Apakah impak cerita ini kepada saya sebagai pendengar? Dan untuk khalayak jenis apa cerita ini sebenarnya ditujukan? Adakah ia ditujukan kepada pembaca individu? Atau kepada pekerja dalam organisasi dengan sistem yang diuruskan secara berpusat? Atau adakah ia ditujukan kepada pasukan keselamatan? Atau adakah khalayak sasarannya pembaca eksekutif? Atau adakah ia untuk kaki tangan kerajaan dan dasar? Dalam episod pertama ini, saya akan menelusuri dua cerita dari 2 minggu lalu. Bagi setiap cerita, saya akan menerapkan skor relevan untuk menentukan khalayak mana yang paling berkaitan. Dan kemudian menjawab soalan, jadi apa yang boleh saya lakukan mengenainya? Cerita pertama datang daripada Nisos, sebuah syarikat yang memberi tumpuan kepada risiko manusia dan berkaitan ancaman dalaman. Ia membincangkan bagaimana ancaman dalaman telah menjadi kebimbangan untuk perniagaan kerana ia boleh melibatkan pekerja, kontraktor atau individu lain yang mempunyai akses kepada maklumat sensitif menyalahgunakan kedudukan mereka. Ancaman dalaman boleh berlaku secara tidak sengaja atau disengajakan dan dalam kedua-dua kes, kerosakan boleh memberi kesan di dunia sebenar. Kajian oleh PricewaterhouseCoopers, PwC, menunjukkan bahawa hampir 60% kes penipuan melibatkan orang dalaman atau gabungan orang dalaman dan luaran menunjukkan bahawa risiko keselamatan bukan sahaja datang daripada penggodam luaran tetapi daripada mereka yang sudah berada dalam organisasi. Nisos menyedari peningkatan dalam aktiviti ancaman dalaman sejak tahun 2019. Dengan orang dalaman syarikat direkrut di pelbagai platform, daripada laman media sosial ke aplikasi pemesejan yang disulitkan dan juga forum dark web. Nisos menerangkan bagaimana platform ini berfungsi sebagai pasaran digital. Orang yang mahu merosakkan syarikat boleh ke sana untuk mencari orang dalaman yang sanggup menjual maklumat atau melakukan tugas haram. Satu taktik biasa adalah menggunakan aplikasi pemesejan seperti Telegram untuk secara terbuka merekrut orang dalaman. Beberapa iklan di platform ini menyasarkan syarikat tertentu, seperti Amazon menawarkan bayaran yang besar untuk akses ke sistem dalaman. Yang lain, memberi tumpuan pada industri seperti telekomunikasi, menjanjikan ganjaran kewangan untuk kerjasama orang dalaman. Satu lagi aktiviti yang merisaukan, melibatkan bayaran balik palsu. Insiders di syarikat runcit atau e-dagang menawarkan untuk memproses bayaran balik palsu dengan bayaran. Orang dalaman ini menyiarkan butiran mengenai perkhidmatan mereka, berapa banyak yang mereka charge, dan apa yang mereka boleh lakukan. Sekarang, kepada soalan, siapa khalayak untuk artikel ini? Jika kita melihat artikel ini melalui lensa relevan, atau faktor yang menentukan kerelevanan, maka kita boleh plotkannya dalam matriks 5 daripada 5, di mana pada paksi ke-10 terdapat jenis pembaca individu, pekerja dalam organisasi dengan sistem yang diuruskan secara berpusat, pasukan keselamatan, eksekutif, dan kaki tangan kerajaan dan dasar. Dan pada paksi Y terdapat faktor yang menentukan kerelevanan, seperti kebolehpakaian kepada khalayak, keupayaan bertindak atau mesej yang jelas, impak dan keterukan, dimensi pematuhan atau peraturan, dan wawasan kontekstual. Selepas penilaian, kita dapat melihat bahawa cerita ini paling sesuai untuk Ketua Pegawai Keselamatan Maklumat atau CISO, tetapi ia juga berkaitan dengan pasukan keselamatan IT. Jadi, apa yang boleh anda lakukan? Baiklah, jika anda seorang CISO,
ia boleh membantu untuk mendekati cabaran ancaman dalaman dari sudut yang berbeza. Mari kita panggilnya pengesanan, pencegahan, dan pencegahan, deterrence. Pertama, jika anda menilai bahawa anda berisiko mengalami masalah ancaman dalaman, mungkin kerana sektor industri yang anda ceburi, atau kerana beberapa siri amaran yang kelihatan tidak berkaitan, yang telah dilaporkan oleh pasukan keselamatan anda, tetapi berdasarkan pengalaman anda merasakan ia patut disiasat lebih lanjut, maka langkah seterusnya yang paling segera boleh jadi untuk mencari punca masalah dan cuba menghentikan kerosakan. Maksudnya pengesanan diikuti rapat dengan tindak balas. Adakah anda mempunyai peralatan untuk mengesan pergerakan data yang tidak normal, pola log masuk yang luar biasa, gangguan pada alat keselamatan, atau penggunaan media boleh tanggal tanpa kebenaran? Dan kemudian keupayaan untuk bertindak atas amaran tersebut. Terdapat beberapa produk bagus yang boleh membantu dengan menggunakan analitik tingkah laku, memantau perkakasan dan analisis aktiviti fail, serta mengenal pasti penyimpangan daripada garis dasar individu. Esabia mempunyai tawaran yang bagus dalam bidang ini dan begitu juga vendor lain. Kebiasaannya, produk ini memerlukan penalaan yang teliti, jika tidak, ia berisiko menghasilkan kadar amaran positif palsu yang tinggi. Dan anda tahu, mengenal pasti aktiviti seseorang sebagai berniat jahat dengan tidak tepat boleh menjejaskan semangat pekerja. Melangkaui langkah segera. Apakah kawalan yang anda ada sekarang, atau boleh anda wujudkan untuk menghalang ancaman dalaman yang berpotensi? Contohnya dengan menjadikan akibat tindakan seperti ini terlalu mahal dan menyampaikan kos ini kepada pekerja. Adakah pekerja anda biasa dengan garis panduan organisasi anda? Adakah mereka mempunyai kerangka kerja di mana mereka boleh menjadi produktif, berasa selamat dan berkembang maju? Jika anda ahli pasukan keselamatan, anda boleh melihat cerita ini dari perspektif keupayaan dan alatan semasa anda dan bandingkannya dengan keadaan sasaran masa depan. Adakah alatan semasa anda memberikan anda keupayaan untuk mengesan dan menyekat tahap tertentu ancaman dalaman? Jika seseorang dalam organisasi anda menjual akses ke rangkaian dalaman, adakah alatan semasa anda dapat mengesannya? Adakah anda sekarang dapat memantau dan memberi amaran tentang log masuk yang tidak normal atau serentak dari alamat IP yang tidak dijangka? Jika seseorang menyalahgunakan sistem dalaman, contohnya sistem pengebilan atau penggajian, adakah keupayaan amaran dan pengesanan semasa anda akan menangkapnya? Jadi, sekarang melihat ke hadapan, jika anda telah mengenal pasti jurang dalam keupayaan atau alatan anda boleh menulis analisis ringkas, sertakan anggaran harga, tambah lagi beberapa contoh ancaman dalaman dan bentangkan kedua-dua masalah dan penyelesaiannya kepada CISO anda. Pastikan anda sertakan dalam analisis anda, sama ada pasukan semasa anda dapat menampung beban kerja tambahan, atau jika anda memerlukan kaki tangan tambahan, supaya CISO anda mempunyai gambaran paling lengkap apabila menimbang pilihan. Cerita kedua adalah bacaan panjang, dan datang daripada Cyril Franois, Jia Yu Chan, Salim Bitam, dan Daniel Stepanik di Elastic Security Labs. Ia membincangkan penemuan mereka mengenai keluarga malware baharu yang sebelum ini tidak diketahui yang menggunakan Microsoft Outlook sebagai saluran komunikasi dengan memanfaatkan Microsoft Graphy API. Pasukan Elastic Security menemui komponen malware yang mengambil shellcode daripada infrastruktur luaran dan juga komponen yang bertindak sebagai implan yang membolehkan akses lanjut kepada penyerang. Pemuat turun shellcode adalah fail boleh laku Windows yang sangat kecil, hanya 206 KB saiznya. Ia menghubungi domain yang meniru vendor terkenal, tetapi dieja secara salah. Khususnya, checkpoint.com yang dibuat seakan-akan checkpoint.com. Fortinet.com yang dibuat seakan-akan Fortinet.com. Dan VMsphere.com yang dibuat seakan-akan VMware VMsphere. Pasukan itu menemui versi implan untuk Windows dan Linux, yang menggunakan kaedah berbeza untuk memproksikan data ke pelayan command and control, khususnya pendengar UDP dan TCP, klien Namit PIP, tetapi juga HTTP, reverse UDP, ICMP, TCP binding ke port, reverse TCP, DNS, dan Outlook melalui REST API, serta melalui Graphy API. Implan itu juga menggunakan teknik anti-forensik,
dan menulis semula failnya dengan nilai sifar sebelum memadamnya bagi menyukarkan pemulihan. Malware itu juga menjalankan Windows PowerShell tanpa sebenarnya memanggil PowerShell (EXE) dengan menggunakan PowerPick, sebuah alat keselamatan ofensif. Jadi, kepada siapa artikel ini paling relevan? Melihat pada matriks 5 daripada 5 kerelevanan kita, saya menyebutnya matriks kerelevanan WAFA atau WAF-RM untuk ringkas, kita mendapati artikel ini terutamanya relevan untuk pasukan keselamatan. Ia juga, secara kedua, relevan untuk CISO, kerana pasukan Elastic Security menilai, melihat tahap kecanggihan komponen malware dan hakikat bahawa ia belum pernah dilaporkan sebelum ini, bahawa objektif di sebalik kempen itu adalah pengintipan. Jadi, apa yang boleh pasukan keselamatan lakukan selain melihat IOC dan menjalankan pertanyaan melalui SIEM mereka? Untuk memulakan, artikel itu menonjolkan beberapa teknik menarik selain menggunakan Microsoft Graphy API yang anda boleh katakan sudah cukup kreatif. Anda boleh melihat teknik-teknik ini dan membuat model ancaman terhadap penyerang dalam rangkaian anda. Tanya diri anda, adakah peraturan pengesanan semasa dan pengumpulan log sedia ada dapat mengesan penyerang ini dengan pengetahuan tentang cara ia beroperasi? Sejauh mana projek segmentasi rangkaian anda telah berjalan? Artikel itu membincangkan bagaimana malware ini berkomunikasi melalui UDP dan TCP, DNS, ICMP, antara lain. Adakah segmentasi rangkaian anda akan mengesan dan menyekat trafik ini di dalam rangkaian anda? Adakah anda mempunyai amaran ambang untuk menunjukkan contohnya bahawa saiz permintaan atau respons DNS biasanya pada satu saiz tertentu, tetapi bermula pada tarikh ini, ia kini lebih besar? Atau bahawa jumlahnya kini lebih banyak? Adakah amaran semasa anda merangkumi peraturan untuk mengenal pasti tunneling dalam protokol lain? Adakah teknologi pemantauan rangkaian anda kini dikonfigurasikan untuk memeriksa trafik dan mengesan kandungan paket DNS berniat jahat? Jika anda seorang CISO, berkemungkinan anda perlu kerap membuktikan mengapa bajet keselamatan perlu ditambah, walaupun pelaburan sedia ada sudah besar. Kelazimannya, kita dengar, keselamatan telah menjadi cost center. Ia tidak menjana pendapatan. Kenapa organisasi perlu terus menambah bajetnya? Artikel seperti ini boleh membantu menggambarkan contoh konkret ancaman yang dilawan oleh pelaburan dalam keselamatan, atau ia boleh berkhidmat untuk menunjukkan bagaimana penyerang berinovasi. Dan bahawa lebih berkesan sesebuah organisasi membiayai program keselamatannya, lebih bersedia para pembelanya untuk melindungi organisasi dengan secukupnya. Itu sahaja skim episod pertama. Saya adalah Wafa Dario Izadinia. Saya harap anda menikmati mendengar episod ini, seperti mana saya seronok menyediakannya. Nest Radio adalah inisiatif yang menggunakan suara ID Jana untuk berkongsi cerita dan perbincangan keselamatan siber dalam bentuk audio kepada pendengar dalam pelbagai bahasa. Jika anda mempunyai cadangan untuk cerita yang ingin anda lihat diliputi, atau soalan untuk diterokai dengan lebih lanjut, tinggalkan pesanan kepada saya di nestradio.net. Jika anda suka kandungan ini, beritahu rakan-rakan anda. Dan ingatlah, kekal ingin tahu?